Borak-borak tengah lapar. Santai cara kita, bukan minda anda. Isu warga kota. Borak-borak tengah lapar. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan kami dalam program Borak Tengah Lapor. Masya Allah. Bersama dengan saya Nadine Nordin Double N dan juga Ustaz Lah. Ustaz Lah. Sudah semestinya melalui Radio KL FM 97.2. Ini baru KL. Baik, topik kita pada kali ini Ustaz apa kita angkat adalah tunggu azan bukan buang masa. Betul. Ni kalau kita bayangkan situasi kalau kita atas jalan tengah drive boleh kita menghadap jam sejam Ustaz. Betul. Tapi 5 minit sebelum nak azan tu, bukan mainlah rasa lama. Pasal apa Ustaz? Lama sangat nak tunggu berbuka puasa kan? Sebab sebenarnya baginda Rasulullah SAW menyatakan beberapa minit sebelum kita berbuka puasa itu di antara waktu mustajab doa. Ramai sangat orang tak menggunakan waktu tersebut untuk mengambil kebaikan. Ada di antara dia orang scroll TikTok lah. Sebab nak tunggu puasa, nak buka puasa ni. Okey, nak tunggu, tak nak rasa lapar. Sedangkan waktu itu adalah waktu yang sangat emas kepada orang yang berbuka puasa. Baginda Rasulullah menyatakan dua keadaan yang menggembirakan orang yang berbuka puasa. Yang pertama ketika mana dia buka puasa tu. Dan yang kedua adalah ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya waktu itu adalah waktu yang sangat berharga. Banyak benda sebenarnya kita boleh buat pada waktu tersebut. Jadi saya nak bagi nasihat kepada semua, tolong hargai waktu itu dengan sebaiknya. Ia adalah waktu yang sangat-sangat mustajab doa, waktu yang sepatutnya kita berzikir, waktu sepatutnya kita mengingati Allah. Paling tidak pun Nadir, paling kurang pun bantu-bantulah mak dekat dapur. Nak menyediakan juadah berbuka puasa. Bukan hanya kita tunggu kat meja je tapi lakukan aktiviti berfaedah. Ya, dan itu pun akan dapat pahala. Borak tengah lapar. Ustaz ni ramai warga kota ni nak menghabiskan masa antara menunggu waktu buka puasa dengan scroll Facebook, scroll Instagram, TikTok semua kan. Adakah itu dikira membazir waktu mustajab untuk kita berdoa? Nadir, betul lah. Waktu tu adalah waktu yang mustajab, waktu berharga. Macam kita cakap tadi lah, tiba-tiba kau tak gunakan waktu tu sebaik yang mungkin. Okey, ramai hari ni dia bazirkan benda tu. Ramai hari ni dia tak gunakan untuk doa lah, untuk zikir lah, untuk baca Al-Quran lah. Hari ni kalau kita tengok memang aduhai rugilah. Engkau mengadu dekat Facebook, kau cakap lah kau ada masalah inilah, masalah itulah, betul tak? Ada masalah dengan hubungan keluarga lah. Allah dah bagi dekat engkau waktu mustajab doa untuk engkau minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya hari-hari kita puasa. Bulan Ramadan ni sebulan kan? Allah bagi peluang kepada kita, tapi kita tak gunakan sebaik yang mungkin. Waktu dah ada, dah wajib pula kena berpuasa. Apa kata, ambil waktu itu, duduk seketika, letak phone dekat tempat lain. Jangan, tengok phone boleh bila-bila masa lah. Waktu mustajab ini bukan ada sepanjang masa. Borak tengah lapar. Bagi kaum ibu ni pula Ustaz. Minit-minit terakhir sebelum nak buka puasa ni, sibuk bancuh air, goreng pisang, goreng kari pap. Duduk dekat dapur. Tapi nak juga rasai pahala ni. Nak kejar pahala ni. Macam mana Ustaz? Ustaz selalu dengar keluhan ni daripada mak-mak kita lah. Nenek-nenek kita, acik-acik kita. Tapi sebenarnya dia kena tahu tau. Ketika mana dia tengah menyiapkan makanan berbuka puasa, itu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat makanan untuk berbuka puasa, dia bagi orang tu makan, dia akan dapat pahala seperti mana orang itu berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, doa ni dia bukan nak kena duduk atas tikar sajadah, bukan nak kena tadah tangan macam ni, tak. Sambil-sambil masak tu, doa dengan Allah. Ya Allah, tolonglah ampunkan dosa aku. Ya Allah, pemudahkanlah urusan anak aku. Ya Allah, anak aku tak kahwin lagi, biarlah ditemu jodoh yang baik. Amin. Sambil-sambil macam tu. Boleh, tak jadi masalah. Sebab waktu itu adalah waktu mustajab doa. Dan apa yang kita buat pada waktu itu adalah ibadah untuk orang yang berbuka puasa. Dia tak semestinya nak kena duduk di atas tikar sejadah. Sejadah je. Allah ni Maha mendengar, Nadir. Masya Allah. Jadinya itulah dia bagi ibu-ibu, jangan risau. Sambil goreng tu pun berdoa je lah ya. Minta je dengan Allah sebab waktu tu tak kisah kita berada di mana sekalipun. Ustaz, kalau dah minit-minit terakhir tu, selalu nak tunggu azan tu, kita asyiklah tengok jam. Sikit-sikit tengok jam.
rasa macam dah lama tengok jam lagi. Adakah itu menunjukkan bahawa kita ni, kesabaran kita dah nipis? Jadi sebenarnya buka puasa ni memang ditunggu-tunggulah. Semua orang akan menantikan buka puasa. Macam biasalah, kita tak pernah tahu pun waktu maghrib bila hari-hari yang lain. Tapi percaya tak, bulan Ramadan mesti kita tahu bila maghrib masuk. Okay? 7.17 ke 7.23 ke, tak jadi masalah pun asyik tengok handset ataupun tengok jam. Sebab kita memang menunggu waktu gembira untuk kita berbuka puasa. Cuma yang salahnya kalau kita katakan dia membazirkan masa dengan buat benda yang tak berfaedah sebelum berbuka puasa. Tapi kalau dia tunggu tu sambil dia baca Quran, dia tunggu tu sambil dia buat benda yang bermanfaat, sebab berbuka puasa dan mengawalkan berbuka puasa adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Borak tengah lapar. Selain daripada berdoa, Ustaz, 5 minit yang terakhir sebelum azan berbuka puasa tu, ada ke amalan lain yang boleh kita amalkan? Jadi amalan lain tu sebenarnya banyak aja yang boleh kita lakukan sebab dia fokus kepada bulan Ramadan. Okey, kalaulah sebagai contoh, banyakkan baca Al-Quran. Itu pun ada antara amalan yang sepatutnya kita lakukan dalam bulan Ramadan. Kalau boleh tahun ni kita cuba khatam Quran. Satu hari kita baca 1 juzuk. Ambillah masa setengah jam sebelum berbuka tu, bacalah setengah juzuk Al-Quran sebagai contoh. Okey, pagi masa sahur baca setengah juzuk Al-Quran. Itu antara amalan yang boleh kita lakukan. Kalau tak boleh nak baca Al-Quran, mungkin uzur dan sebagainya, boleh berzikir. Cuma kita nak istiqamah dan juga tetapkan. Letakkan satu hari macam ni, Tuan Adi. Okey, setiap hari di sepanjang bulan Ramadan, aku mesti solawat sebanyak 200 kali. 100 kali masa pagi, 100 kali pada waktu nak berbuka. Jadi automatik kita akan menjadi orang yang berdisiplin dan menggunakan masa tu sebelum kita berbuka puasa. Dan benda tu akan kita teruskan sepanjang 30 hari. Sepanjang 30 hari kita amalkan, ya? Kalau tak, dia akan membazirlah. Sebab apa? Kita tak disiplinkan ilmu ataupun ibadah yang patutnya kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Di sepanjang bulan Ramadan. Kalau kita teruskan di bulan-bulan lain pun, Masya Allah. Tak ada masalah pun. Tak jadi masalah. Tambah lagi pahala kita. Dan Ramadan tu adalah tempat kita mentarbiah diri kita untuk bulan-bulan yang lain. Untuk bulan-bulan yang lain. Cantik sekali. Jadi kesimpulannya di sini, ayo sama-sama kita offline-kan dunia, kita online-kan hati kita bersama insan-insan tersayang, Ustaz. Terutama pada waktu-waktu nak berbuka puasa. Baik, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang, iaitu pada hari esok. Pastinya untuk Borak Tengah Lapar, hanya di KLFM 97.2 FM. Ini baru KL. Assalamualaikum dan bye-bye.